tarikh tutup fasa kedua UPU online akan dilanjutkan sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Carnival Jom Masuk U sentiasa dinanti-nantikan oleh para pelajar lepasan SPM, STPM dan STARAF yang menjadi platform penting untuk mendapatkan maklumat berkaitan pilihan kursus, institusi pengajian tinggi, proses UPU online dan pelbagai bentuk bantuan keuangan. Saya mengikuti perkembangan siri jelajah ini dan melihat sendiri sambutan luar biasa daripada pelajar dan ibu bapa yang hadir penuh semangat dan harapan. Selepas 9 siri jelajah Jom Masuk U, kita menerima lebih 1 juta pengunjung secara fizikal dan atas talian. Terima kasih kepada semua yang hadir dan turut serta. Gunakan kesempatan yang ada untuk mendapatkan segala info dan maklumat yang diperlukan sebelum anda membuat pilihan kursus yang bersesuaian. Anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, kepada anda semua yang akan mendapat tempat di mana-mana IPT selepas ini, tetapi mungkin gusar dan khawatir dengan masalah keuangan, saya ingin maklumkan di sini, anda semua masuk dan daftar dahulu nanti. Jangan jadikan masalah keuangan sebagai penghalang untuk melanjutkan pengajian. Saya dan pihak kementerian akan membantu dan mencari penyelesaian yang terbaik. Inilah dasar kerajaan Madani. Saya juga mengambil peluang ini untuk mengumumkan bahawa tarikh tutup fasa kedua UPU online akan dilanjutkan sehingga 19 Mei 2025 jam 8 pagi bagi memberi lebih masa kepada pelajar membuat pilihan terbaik. Akhir sekali, saya ingin mengungkap kata-kata besar seorang pemimpin kemanusiaan yang sangat terkenal, iaitu Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.